Apa proses untuk nak mendapatkan revenue? Ada 5 perkara yang anda patut faham dan jelas bagaimana revenue kita dapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita dalam sesi yang kedua onboarding, di mana hari ini kita akan explain bagaimana gaji anda dapat, bagaimana company ini hidup dengan revenue stream dan bagaimana proses mendapatkan duit itu berlaku untuk kita bayar perbelanjaan harian dalam company ini. Ramai orang ingat company ini hidup sebab banyak projek, founder kaya ke, founder dah ada reserve ke. Tak. Kenapa klien datang adalah satu perkara ni kerana kita ada kepercayaan. Kita pegang amanah klien. Klien nak kita pegang tanggungjawab. Sebab itu klien datang hari ini. Duit yang masuk datang bukan sebab syarikat ni ada wisma ke, ada office ke, ada kilang ke. Semua orang boleh ada benda tu. Tapi orang susah nak ada adalah kepercayaan, menjaga amanah. Sebab itu ada klien yang datang ni sebab kita boleh jaga amanah mereka. Saya nak kongsikan salah satu cerita kisah benar. Ada klien yang bayar kita RM500,000 untuk nak buat ID fit out. Tapi sebenarnya klien tu bukan bayar sebab kabinet ke, blind ke, curtain ke. Tapi dia bayar sebab dia beli kepercayaan kepada kita. Dia percaya yang kita boleh jaga amanah dia. Jadi, kalau anda tak reply mesej klien, anda telah buat satu kesalahan yang mengabaikan tanggungjawab kepada klien. Kalau anda tak engage dengan klien, kalau anda tak update dengan klien, ini semua boleh menjatuhkan kepercayaan dan menggagalkan seluruh organisasi tentang kepercayaan kepada klien. Ini yang saya nak anda betul-betul faham, betapa tanggungjawab tu perlu dipikul dan amanah tu perlu dilaksanakan. Izinkan saya untuk kongsikan apakah proses journey daripada mula sampai akhir, proses untuk kita mendapatkan revenue supaya anda jelas, anda faham. Yang pertama adalah tugas marketing untuk nak mendistributkan, untuk nak memancarkan yang bahawasanya kita wujud. Kita ada dalam market. So ini adalah tugas marketing untuk nak menyalurkan awareness ataupun nak mendapatkan attention daripada owner-owner rumah untuk melihat kita. Dan fasa yang kedua adalah sales people akan membantu klien untuk nak membantu mereka untuk nak memilih apa masalah mereka dan apa penyelesaian yang boleh mereka dapat dalam sesi ini. So ini adalah fasa interior design consultancy. Dan bila dah pilih package, so pihak ID akan bantu untuk nak menonjolkan, untuk nak menunjukkan apa hasrat klien dalam bentuk gambaran, dalam bentuk layout plan, dalam bentuk costing nanti, bagaimana design dan harga. So bila dah ada benda ni, barulah kita akan masuk ke fasa yang seterusnya. Kita dah masuk ke fasa costing, adalah untuk nak memantau harga. Adakah harga ni yang terbaik? Adakah harga ni bersamaan dengan kualiti yang difahamkan? So inilah proses yang sangat-sangat penting untuk kita jaga agar klien memilih harga yang betul, agar klien memilih servis yang tepat untuk kita laksanakan dalam proses project management. So dalam project management ni, ini adalah fasa terakhir bagi setiap projek, tapi bagi kita ini adalah permulaan untuk nak menjaga hubungan, servis, dan ini yang paling mencabar untuk kita selesaikan proses untuk nak mendapatkan revenue yang halal dan amanah. Jadi sekarang ni saya nak awak fikir dekat mana tempat awak dalam proses untuk nak mendapatkan revenue ni. Adakah awak marketing yang betul-betul distribute, salurkan info ni, ataupun awak yang tolong closing, ataupun awak yang tolong design,
Ataupun awak yang tolong buatkan harga yang valid, yang ada margin? Ataupun adakah anda yang melaksanakan projek di tapak? Letakkan anda dekat mana dan apakah tanggungjawab anda. Dan saya nak pada akhirnya, saya nak mohon sejujurnya, bila anda dah letakkan tempat anda, peranan anda dah jelas, cuba anda tanya pada diri anda, apakah satu perkara yang anda boleh tambah baik, tambah input, update proses ini supaya jaringan ataupun perjalanan untuk dapatkan revenue ni tidak putus dan dibaiki agar diberkati usaha anda ni sampai hingga ke akhir hayat anda. Saya tahu sometimes kita rasa kerja kita ni skop kecil je, ringan je. Ada yang orang rasa besar je. So ada pula orang kata, oh saya bukan sales, itu bukan skop saya. Oh saya bukan marketing, saya tak perlu tahu pun benda ni. Oh saya bukan ID, itu saya tak pandai. Percayalah, dalam fasa kepercayaan ni, klien tengok kepercayaan, klien tengok amanah, klien membeli amanah tu. So bagi siapa yang boleh jaga amanah, boleh jaga tanggungjawab, boleh jaga kepercayaan, dia yang boleh naik dan dia yang boleh berjaya dalam syarikat ni. Duit bukan datang daripada posting ke, daripada Facebook, daripada IG. Tapi duit tu datang bila kita ada tindakan yang jujur, kita ikhlas, kita jaga sistem proses aliran kerja tu supaya dapat duit. Satu tim kita boleh hidupkan dengan baik dan syarikat boleh hidup lebih 6 bulan dengan satu projek yang baik tu. Dan jika kita gagal untuk menjaga amanah, proses dan lingkaran kerja tadi tu, 6 bulan kita akan hilang revenue dengan satu klien tu. Bila anda datang setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, anda perform, anda rasa anda jawab WhatsApp dengan baik, anda login ClickUp, anda closing, anda buat design yang terbaik, anda buat harga dengan yang margin yang betul, anda siapkan satu rumah tanpa ikhlas, itu adalah sia-sia. Sebab bila awak siapkan satu tugasan dengan niat yang betul, itu bukan kerja, itu adalah tanggungjawab yang jaga nyawa syarikat ini. Syarikat ini hidup sebab ada peranan, role, job description khas untuk tugasan awak ni. Sebab itu syarikat ni sebenarnya dia jaga titik-titik kepercayaan. Dan bila kita jaga kepercayaan tu, rezeki datang dalam pelbagai sudut yang kita tak sangka. Jadi saya nak ucapkan selamat datang ke dalam erti nilai. Syarikat yang hidup bukan dengan projek tapi dengan memegang amanah klien.